bicara berirama yang bertajuk bahasa jiwa bangsa. Pagi bercerah, matahari bersinar. Cikgu datang. Bangun. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi semua. Semua mesti mahu tahu kan apa yang cikgu mahu kongsikan hari ini? Mahu. Hari ini, cikgu mahu berkongsi mengenai memartabatkan bahasa Melayu. Semua tahu apa kepentingannya? Tahu. Bentuk perpaduan, Memupuk jati diri dan meninggalkan warisan budaya dan sejarah. Wah, betul. Kita sebagai rakyat Malaysia hendaklah memartabatkan bahasa Melayu agar tidak hilang di telan zaman. Oh, begitu. Tapi bagaimana cara memartabatkan bahasa Melayu? Begini caranya, guru di sekolah harus peka bahasa Melayu, jangan dipinggir. Didik anak sejak kecil agar cinta Bersyukur cinta bahasa, cinta bangsa, bangsa Melayu, lambang negara. Nalina, zaman kita memartabatkannya. Ring. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama murid-murid. Rakan-rakan, lihat ada perselamatan ke perpustakaan negara. Perpustakaan negara? Wah, seronoknya. Saya mahu pergi. Saya mahu juga. Kami pun. Alah, kenapa pergi perpustakaan negara? Kenapa tak pergi taman tema air ke? Pastilah menerokan. Inilah contoh generasi muda masa kini yang tidak lagi ambil indah tentang amalan membaca. Untuk pengetahuan semua, amalan membaca inilah cara yang terbaik untuk memartabatkan bahasa Melayu. Hal ini kerana kita dapat menambah kosakata baharu sekaligus membantu kita berkomunikasi dengan lancar. Tak kata pepatah, di mana bumi dipijak, di situlah langit menjunjung. Akan budi hati jinak agar hilang adat gajah dorong. Yang jauh kita dekatkan, yang dekat kita rapatkan. Oh nana, itulah orangnya. Adik-adik, mahu pergi ke perpustakaan negara atau tidak? Mahu. Pakai tali pinggang keledar. Cik. Semua sudah sedia? Sudah. Pusing. Tayar mas pusing sepanjang hari. Mengumumkan ketibaan putera-puteri BN3 di Perpustakaan Negara. Wah, besarnya perpustakaan ini. Kita sekarang berada di perpustakaan. Maaf kawan-kawan. Baiklah, diminta untuk semua pelajar mengambil buku berilmiah dan duduk di tempat masing-masing. Berapa jam kemudian? Bosannya tadi. Menyesal saya ikut study.
padu sampai kita kena rajin baca buku. Untuk tambah ilmu pengetahuan, membangun negara Dan menyatukan bangsa. Marilah ya semua buktikan taat setia dengan satu bahasa. Maju bangsa dan maju negara, banggakan bahasa kita, bahasa jiwa bangsa. Oleh itu, kita hendaklah menitik beratkan langkah untuk memartabatkan bahasa Melayu supaya kita dapat melahirkan murid Islam yang unggul.